Korang tahu tak kenapa orang akan, siapa-siapa yang pernah pakai collagen silikon ni, diorang akan banyak berfikir untuk buang. Okay, mari sini. Korang nampak tak hidung akak? Hidung akak dah sengit tau. So hari ni hari ke-5 ke-6 proses akak buang semua. Okay, so akak tak pakai filter akak tak pakai filter, akak tak pakai apa. Baik, sorry nampak ni sebab akak tak boleh nak letak, cuma akak nak bagi explain ke korang. So siapa-siapa yang cakap akak konten tu, korang fahamkan benda apa yang cakap. I don't care pun you nak cakap konten ke whatsoever. Okay, baik. Bila kita pakai collagen silikon ni, dia tak sama macam filler sekarang. Filler sekarang ni kalau you inject, you boleh pergi inject untuk cairkan. Tetapi zaman-zaman akak dulu, dia dipanggil adalah silikon collagen.